pernah tak anda terfikir, ada kaitan ke antara IQ, agama dan juga lokasi geografi seseorang? Hari ini, kita akan lihat beberapa kajian akademik yang agak kontroversial yang mendakwa wujudnya kaitan-kaitan ni. Dan perlu saya tekankan kat sini kita cuma nak bentangkan apa yang diterbitkan dalam sumber-sumber ni, baik dari pihak yang membuat dakwaan maupun pihak yang mengkritiknya. Okey, ini pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita akan tengok penemuan utama yang mencetuskan semua perdebatan ni. Lepas tu, kita akan lihat penjelasan-penjelasan yang dicadangkan dan akhir sekali kita akan kaji pula kritikan-kritikan yang menentang idea-idea ni. Okey, jom kita terus masuk ke dakwaan utama yang mencetuskan semua perbincangan ini. Baiklah, inilah dia tuntutan utamanya. Satu kajian pada tahun 2010 mendakwa purata IQ di negara-negara Islam yang dikaji ialah 81. Untuk bagi sedikit konteks, penulis mendakwa angka ni adalah separuh sisihan piawai di bawah purata negara bukan Islam. Maksudnya, dari segi statistik, perbezaan ni besar tau. Bukan satu kebetulan, menurut penulis kajian ni lah. Jadi, angka 81 inilah yang menjadi pusat kepada keseluruhan perdebatan. Menurut kajian ni, ini adalah purata IQ bagi negara-negara majoriti Muslim yang mereka kaji. Jom kita tengok apa lagi yang kajian ni kata tentang angka ni. Okey, ada satu lagi perkara yang penulis ni tekankan dan ia agak penting. Korelasi yang didakwa ni bukan tentang berapa ramai peratusan orang Islam dalam sesebuah negara tu. Sebaliknya, ia adalah sama ada negara itu majoritinya Islam ataupun tidak. Ini satu perbezaan yang nampak kecil tapi sangat penting dalam hujah mereka.